Beraksi di laman sendiri penalu Liga Perdana, JDT2 terlebih dahulu dikejutkan dengan jaringan pantas PKNS FC menerusi rembatan jarak jauh Keisuke Ogawa pada minit pertama menewaskan Muhammad Anis Farun. Tersentak dengan jaringan tersebut, JDT2 mula mengatur serangan namun gagal memecah kebuntuan untuk ketinggalan 0-1 di babak pertama. Hanya pada minit ke-62 gerakan solo Leandro Sebastian Velasquez berjaya menghasilkan gol penyamaan buat anak buah Goran Paulic. PKNS terpaksa beraksi dengan 10 pemain apabila Muhammad Khairu Azrin dilayangkan kad merah selepas mengutip kad kuning kedua. Peluang tersebut digunakan sebaiknya tuan rumah untuk memburu kemenangan dan hasilnya pada minit terakhir perlawanan, Kapten pasukan Syaril Ishak berjaya meledak gol untuk kedudukan 2-1. Sebelum itu, aksi panas PKNS bermula apabila Patrick Ronaldinho yang bertindak mengasari pengadil Zulkifli Ahmad sehingga dilayangkan kad merah. Kurang seminit kemudian, Muhammad Fazli Barudin pula mendapat nasib yang sama apabila menerima kad merah daripada pengadil. Keputusan 2-1 kekal hingga whistle penamat untuk JDT2 mara ke pusingan ketiga.